masuk ke 7 puasa, dan YBK dengan tim sampai ke rumah yang terakhir untuk hari ini. Besok ada lagi, ialah rumah Cik Kamil dan isterinya Rabiatul Adawiyah, ya, anak 4. Ya. Dan melihat kepada kesulitan hidup sebagai ujian yang Allah bagi kepada dia ni, melalui pengalaman kita nampak dia memang rasa tertekan dan rasa tak selesa, kerana kadang-kadang mencampakkan diri itu ke peringkat di mana dia rasa dia dah tak perlu, dah tak berguna dan sebagainya. Akhirnya apa yang ada saja. Jadi untuk tujuan tersebutlah kita ramai-ramai datang ni support, bagi dia semangat. Dan macam YBK kita ada asrama dan kita menawarkan anak-anaknya yang tingkatan dan sekolah rendah boleh berada di asrama, segala-galanya kita tangguh. Jadi mak ayah bebas nak datang pada bila-bila masa untuk menengok anaknya di sini, dan seolah-olah satu jaminan lah, memanjangkan jaminan kerajaan. Anak yang masuk ke asrama ini, insya-Allah mereka akan menjadi orang yang terpakai lah di masa akan datang. Jadi nak menunjukkan, betul ya, kalau nak menunjukkan bahawa sayang kita dengan anak, kita buat pemisahan sekejap, tapi pemisahan yang teratur di mana kita boleh tengok dan sebagainya. Tapi akhirnya anak ini dapat membantu kita, sebab dalam sistem kemiskinan ni kita panggil putaran ganas kemiskinan. Ganas putaran tu. Tuknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin. Jadi kena ada sesiapa macam YBK datang untuk tangkap dia daripada putaran tu, bawa keluar, iaitu bawa masuk ke sistem pendidikan yang teratur, dan insya-Allah daripada sana anak ini akan dapat lepas daripada putaran ganas tu. Kalau tidak, dia akan mengganas terus. Mungkin cucu cicit nanti akan terus. Oh, ini kecil sangat ni, baru 6 bulan ke 7 bulan. 6. Jadi kesian dia kalau kita tak susunkan mereka. Baiklah, terima kasih banyak kepada bloggers yang datang mengikut kita sentiasa ni untuk war-warkan kepada orang yang menyumbang, orang yang menerima, bahawa sumbangan mereka 100% sampai ke sasaran. Segala pengurusan perbelanjaan ditanggung oleh YBK. Jadi terima kasih kepada yang telah menyumbang, dan hari ini sumbangan yang kita sampaikanlah daripada Coca-Cola yang telah memberi untuk 200 orang yang Coca-Cola saja bagi. Kali pertama YBK mendapat sambutan daripada sebuah syarikat besar macam ni. Kita berharap banyak lagi company-company yang boleh membantu kita di masa akan datang. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi sumbangan dan menerima. Untuk asrama, saya sangat membesar hati kerana telah memberi anak saya peluang untuk lanjutkan apa yang sampaikan di situ. Terima kasih banyak. Ini tahun pertama merupakan Coca-Cola menjadi rakan strategik kepada YBK. Saya berharap program-program seperti ini dapat diteruskan di masa akan datang. InsyaAllah itu something yang kita tengah in plan dengan Yayasan Basmi Kemiskinan Serendah. Ini merupakan event pertama ataupun program pertama kita dengan YBK. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan lebih banyak program dengan YBK. Hari ini kita sekali lagi bersama YBK untuk sama-sama kita turun padang dan melihat suasana keadaan anak-anak murid yang kurang bernasib baik untuk menerima bantuan. Dan saya bersyukur kerana YBK bukan sahaja memberikan bantuan dari segi kewangan ataupun sumbangan makanan, tetapi juga melihat pada masa depan anak-anak ni. Jadi YBK menawarkan untuk contoh yang hari ini kita datang rumah ni, anak-anaknya untuk ditempatkan di asrama YBK. Di mana saya rasa perkara ini sangat penting dan merupakan satu peluang yang tak sepatutnya nanti maknya jangan lepaskan peluang, sebab dalam situasi sekarang kalau kita tengok dalam keadaan kondisi yang tak seberapa ni, lebih baiklah anak-anak tu berada dalam keadaan yang lebih baik untuk sambung belajar dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, syukur. Saya juga disokonglah oleh Puan Zulinda, PKM saya ni, yang telah banyak. Kita duduk di kampung ni memang macam-macam situasi keluarga. Jadi Puan Zulinda pun dia banyak melihat pada keperluan-keperluan yang ada pada anak-anak yang kurang bernasib baik, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur.